أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا عزيز يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada pengacara majlis. Seterusnya barisan Jawatankuasa Masjid Jami'ul Hasanat, ibu-ibu, ayah-ayah, dan barisan anak-anak Mahat Tafiz yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita berhimpun di rumah Allah bagi sama-sama kita mendirikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah kurniakan keafiatan, kesihatan kepada kita untuk terus kita melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada pada penghujung bulan Rajab dan kita akan masuk bulan Syaban dan akan melangkah bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan. Dan seringkali kita mengamalkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Syaban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan sebelum sampai melangkah ke bulan Ramadan, Ramadan Karim yang penuh kemuliaan, bulan Rajab dan Syaban sebagai satu persiapan. Mudah-mudahan dengan persiapan ini kita melangkah bulan Ramadan dengan penuh kesediaan. Bukan masuk Ramadan kita terkejut, oh besok nak puasa dah, belum bersedia. Sedangkan ulama adalah melatih diri kita untuk buat persiapan. 6 bulan sebelum Ramadan dah buat persiapan. Ini lagi Rajab, tak lama nak masuk Syaban. Jadi kita nantikan kedatangan Ramadan dengan penuh kesungguhan. Dan bulan Rajab ini juga sinonimnya kita hidupkan bulan Rajab ini dengan mengenang peristiwa yang cukup agung, yang kiranya kalau fikir dari segi logik akal memang tak boleh nak dipikir. Tuan-tuan, banyak dalam Al-Quran yang menceritakan kisah tentang sejarah Nabi dan Rasul terdahulu. Banyak, terlalu banyak. Kalau tuan-tuan biasa buka surah Al-Qasas, lagi daripada ayat pertama sampai habis, kisah-kisah Nabi. Tetapi ada kisah yang
yang luar biasanya, sama luar biasa macam kisah Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ini mengingatkan kita bagaimana Nabi dan Rasul ini bertemu ataupun menghadapi umat-umatnya dengan kisah-kisah yang luar biasa hebat. Jadi sebelum kita masuk kepada kisah Isra' dan Mi'raj, barangkali saya tak akan berhajat untuk nak menceritakan keseluruhan Isra' dan Mi'raj, tetapi kita nak renung kembali. Terdapat juga kisah-kisah yang luar biasa, luar biasa hebatnya, seperti dalam kisah Isra' dan Mi'raj, tetapi Allah rakamkan dalam Al-Quran. Kalau kita lihat tuan-tuan, kita tekuni dalam Al-Quran menceritakan jerit susah payahnya perjuangan baginda Nabi-Nabi yang terdahulu menghadapi umat-umat yang terdahulu. Dan kisah-kisah mereka ini Allah rakamkan dalam Al-Quran supaya menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Saya ambil satu kisah, yang mana kisah ini dirakamkan dalam Fadail Khamsah min Sahih Sittah, perbualan di antara orang Yahudi dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengisahkan berkaitan dengan terdapat kisah-kisah yang luar biasa. Seperti kita dengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sekumpulan orang Yahudi tuan-tuan, mereka berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berhajat bertanya, moga-moga dengan jawapan ini menambahkan keyakinan mereka dan yakin mereka untuk memeluk agama Islam. Dan ketua kumpulan tersebut berjumpa dengan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, khalifah yang kedua selepas baginda, selepas Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi pernah berkata kepada Umar, jika ada Nabi selepas aku, engkaulah Umar. Jadi Umar di antara sahabat yang alim. Jadi Yahudi ini bertemu dengan Umar ni tuan-tuan, ni berhajat jika Umar dapat jawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh Yahudi ini, mereka akan beri satu jaminan mereka akan masuk Islam. Ketika itu Umar, yang mana diyakini seorang yang cukup hebat dari segi ilmunya, dari segi keberaniannya, bersedia. Ni antara ciri-ciri sahabat. Tak ada lah nak minta tangguh lah kita buat Google Meet ke apa ke, tak ada. Para sahabat terus automatik boleh menjawab soalan yang dikemukakan oleh Yahudi. Sebab apa? Mereka bagi tahu kalau lah dapat jawab, mereka akan masuk Islam. Ni satu peluang, opportunity yang diberikan kepada Umar. Kalaulah boleh jawab, insya-Allah mereka ditakdirkan masuk Islam. Apa soalan yang tuan-tuan? Soalan yang pertama yang dikemukakan oleh orang Yahudi ini kepada Umar, wahai Umar, sila beritahu pada aku, apakah satu perkara yang cirinya seperti kubur tetapi nya bergerak. Kubur yang bergerak bersama dengan jenazahnya. Sambil-sambil tu adik-adik boleh jawab, boleh fikir apa lah kubur yang boleh bergerak. Yang boleh jawab tu boleh kunci jawapan dia. Rasa boleh jawab adik-adik? Kubur yang bergerak boleh jawab berserta dengan dalil sekali. Dengan adik-adik ni kena bagi dalil Al-Quran sekali. Nyatakan apa jawapannya dengan dalil Al-Quran. Boleh, insya-Allah.
Kalau kita lah tuan-tuan, kalau dia jawab ataupun ditanya soalan begitu, adakah kita boleh jawab tuan-tuan? Kena Google dulu. Cari dalam chat GPT ke mana tu ada jawapan. Sambil-sambil tengah di soal tu boleh jawab dalam cari jawapan. Umar tuan-tuan, bila ditanya terus, tak tunggu-tangguh dulu besok ke bincang ke macam mana, tak ada. Umar berkata apa? Jawapannya, yang mana kubur itu bergerak bersama dengan Nabi Allah, bergerak bersama dengan jenazahnya, iaitu kubur ataupun kisah Nabi apa? Macam mana dengar jawapan tapi macam salah. Nabi Allah Yunus yang bersama dengan ditelan oleh ikan Nun. Apa bukti tuan-tuan? Boleh buka dalam surah As-Saffat ayat 139 hingga 142. Kisah bagaimana ketika Nabi Allah Yunus alaihi salam berdakwah pada kaumnya. Kalau kita selusuri kisah Nabi Allah Yunus ni tuan-tuan, kisah dia cukup tragis. Dakwah para nabi terdahulu ni ada kisah-kisah yang indah, yang happy ending, dan ada juga sad ending, dan ada juga kisah yang menguji ujian, menguji kesabaran para nabi dan rasul. Walaupun Nabi Yunus ini tuan-tuan bertaraf nabi, tapi sama jugalah, ada juga diberikan kesabaran dan sebagainya. Nabi Allah Yunus ini tuan-tuan yang berdakwah kepada kaumnya hampir 30 tahun. Dalam riwayat menyatakan 30 tahun. Dalam tempoh dakwah tersebut, berapa ramai yang masuk Islam tuan-tuan? 10 orang, 20 orang. Barangkali mungkin 3 soh, 4 soh tu ramai lagi. Dalam tempoh 30 tahun hanya 2 orang saja. 2 orang dirakamkan yang masuk Islam dalam tempoh 30 tahun. Bukan 30 hari. Kita keluar dakwah 30 hari, keluar dakwah 40 hari, keluar dakwah 4 bulan, ramai yang masuk Islam. Tapi Nabi Allah Yunus diuji 30 tahun, 2 orang saja. Masuk tahun 10 tahun pertama, Nabi Allah Yunus dia sabar. Masuk 10 tahun kedua, Nabi Allah Yunus sabar. Masuk 10 tahun yang ketiga, Nabi Allah Yunus rasa macam, ya Allah, cukup berat. Akhirnya dia pergi ke pesisir pantai dan dia membawa diri. Ini dirakamkan dalam surah As-Saffat. Bagaimana Nabi Allah Yunus yang membawa diri akhirnya ditelan oleh ikan Nun. Kisah yang dirakamkan dalam Al-Quran. Kisah Nabi Allah Yunus ni banyak, selain daripada kisah ditelan oleh ikan Nun, terdapat 16 ayat yang lain yang mengisahkan tentang Nabi Allah Yunus ini. Nak cerita apa tuan-tuan? Dalam usaha dakwah ni, kadang-kadang Allah beri satu ujian yang mana tak seindah seperti apa yang kita inginkan. Dakwah sekarang ni tuan-tuan cukup mudah. Semua di hujung jari. Ada orang yang ingin dakwah, mereka menggunakan pelbagai media sosial ke. Zaman sekarang ni macam-macam kemudahan. Gunalah pelbagai aplikasi, pelbagai kaedah-kaedah yang memudahkan, dan mereka mudah menarik perhatian mad'u ataupun pendengar untuk mendengar ataupun mendapatkan maklumat. Akan tetapi cabaran yang paling hebat sekali tuan-tuan, bukannya ramai ataupun sedikit. Kalau difikirkan ramai tuan-tuan, zaman para Nabi dan Rasul dahulu, bagaimana Nabi Musa dan Fir'aun, yang ramainya pengikut ketika itu siapa? Fir'aun. Kalau nak fikirkan follower, zaman sekarang ni lah, ada yang sampai jutaan, bilion. Mereka lah hebat. Tapi adakah dengan bilangan ramai itu menunjukkan kita ni hebat? Kadang-kadang diuji begitu.
Begitulah kisah Nabi Allah Yunus dirakamkan dalam peristiwa surah As-Saffat itu. Walaupun kau hebat macam mana pun, kalau Allah takdirkan 2 orang saja, maka itulah usaha dia. Nak kata apa? Nak kata kena usaha dakwah juga, sampaikanlah juga dakwah tersebut. Itu soalan yang pertama. Kemudian Yahudi itu pun, ya okey, betul jawapan tersebut. Yes. Soalan yang kedua dikemukakan oleh Yahudi itu kepada Umar Al-Khattab. Soalan yang kedua, nyatakan makhluk, yang mana makhluk ini memberikan peringatan kepada manusia. Makhluk ini memberi peringatan kepada manusia, tetapi makhluk ini bukan manusia ataupun jin. Rasanya apa tuan-tuan? Nak ceramah ni ada teka-teki tuan-tuan, ya kan? Yang bukan dengar saja. Ada yang boleh jawab? Saya lupa nak minta ada apa, kalau dapat jawab boleh dapat hadiah. Adik-adik boleh jawab? Jawapan sekali dengan surah ataupun dalil dia. Jawapan saja tak erti kan? Apakah nama makhluk yang mana dia memberi peringatan kepada manusia dan Allah rakamkan dalam Al-Quran? Ayah-ayah boleh jawab? Okay, tak apalah, kita bagi jawapan je, tak payah dalil. Dalil ni kan nanti nak cari mana dalil kan. Apa tuan-tuan? Makhluk apa? Ha? Laba-laba? Ha? Ha? Lebah? Laba-laba? Ha? Labah ke lebah? Kaabah? Dabah. Okey, jawapan lain ada? Jawapan lain ada. Dia memberi peringatan kepada manusia dalam Al-Quran. Ada? Tak apa jawab ya. Salah pun tak apa. Ibu-ibu kat belakang ada nak jawab? Ada nak jawab? Okey, dia punya clue dia, binatang tu kecil ya. Semut kan. Semut ni Allah rakamkan dalam Al-Quran. Mungkin dabah tu mungkin kena nyatakanlah dalil dia kan. Semut kita ada surah An-Naml, surah semut, betul. Ayat yang keberapa adik-adik ingat? Tak ingat? Ayat yang ke-18. Ini kisah ketua ataupun dipanggil sebagai, kalau semut ni panggil apa ke dia punya yang ketua tu semut? Permaisuri. Ya? Ratu, ratu semut. Ratu semut dia diberi peringatan kepada semut-semut lain supaya berbaris masuk, supaya tak dipijak oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi itu peringatan ataupun seruan yang diberi kepada ratu semut. Sebab dalam hierarki semut ni tuan-tuan, yang paling tinggi sekali perempuan. Dia beza dengan manusia lah. Manusia ni lelaki lah kan, ar-rijal qawwamun 'alan nisa kan. Tapi kalau semut ni, binatang ni perempuan, ataupun perempuan lah, betina kan. Semut betina, sebab tu disebut An-Namlatu kan, dalam surah An-Naml. Itu soalan yang kedua. Kemudian soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, tahu malam ni kita main kisah bagaimana Allah rakamkan dalam Al-Quran. Ada banyak kisah-kisah luar biasa yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, yang luar biasa hebat, seperti kisah Isra dan Mi'raj. Okay. Soalan yang ketiga,
Yahudi tu dia pun tanya, okey, kalau ini soalan yang ketiga ni soalan yang susah sikit, ya. Dan soalan ketiga ni dia ada pecahan dia, ya. Apa soalan dia? Sila berikan kepada aku 5 makhluk ataupun 5 makhluk yang mana yang lahir bukan daripada ibunya. 5 makhluk yang mana lahir bukan daripada ibu dia. Yang 5. Okay, yang pertama siapa tuan? Nabi. Saya bagi tu jawapan ni. Nabi apa? Nabi Adam alaihi salam, ya. Nabi Adam lahir tanpa ibu dan ayah, ya. Dan Nabi Adam ini Allah rakamkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 38, dalam surah Al-A'raf ayat 11 hingga 25, dan surah Yusuf ayat 28 hingga 29. Dan Nabi Adam AS ni tuan-tuan, hayatnya berapa tahun? Dalam riwayat menyatakan berapa? Hampir 930 tahun hayat Nabi Adam AS, yang lebih kurang dengan Nabi Nuh AS. Okay, makhluk yang kedua, pasangan Nabi Adam, iaitu Hawa. Hawa ni dia lahir ketika bila? Ketika umur Nabi Adam 130 tahun, ya. Ketika Nabi Adam di syurga, Nabi Adam tidak ada teman, Allah cipta Hawa daripada tulang rusuk, ya. Ini dalam banyak hadis Nabi SAW. Antaranya daripada hadis Al-Bukhari menyatakan ciptaan Hawa ini daripada tulang rusuk, ya. Kata Nabi, istausu bin nisa'i khaira, ya, Nabi kata apa? Nasihatilah para wanita itu, kerana wanita ini dicipta, fa innal mar'ata khuliqat min dila', ya. Kerana wanita ini dicipta daripada tulang rusuk, ya, tulang rusuk yang bengkok, ya. Wa in a'waja syai'un fi dhila' a'la, ya. Dan tulang yang bengkok itu daripada tulang rusuk adalah pangkalnya. Wa in taraktahu lam yazil a'waj, ya. Jika kamu cuba untuk meluruskannya, ia akan patah, ya. Itu ciri tulang rusuk. Sebab tu wanita ni hendaklah kita betul-betul ajar dengan cara yang sebenarnya. Kalau kita cuba luruskan dengan sekerasnya, dia akan patah. Fastausu bin nisan, dan wa in taraktahu lam yazil a'waj, dan kamu hendaklah kamu meluruskannya dengan betul. Jika kamu biarkan dia akan terus bengkok. Kamu nak betulkan dengan kasar pun tak boleh, kalau kamu biarkan pun tak boleh. Itulah sifat wanita. Okay, itu yang kedua, makhluk yang kedua. Okay, makhluk yang ketiga, yang dilahirkan ataupun yang dicipta tanpa ibu. Apa tuan-tuan? Adik-adik? Apa tu? Apa tu? Kuat sikit. Malaikat. Okey. Dia makhluk kan. Okey. Ada jawapan lain? Makhluk ni ustaz bagi manusia dengan haiwan lah, kan. Ada? Tak dapat. Makhluk yang ketiga iaitu haiwan. Ni ustaz bagi clue, haiwan. Buruk. Tu haiwan. Okey. Tu haiwan syurga kan. Okey. Boleh jugalah kan. Tapi yang ni yang dirakamkan dalam Al-Quran, ya.
iaitu haiwan, mungkin pernah dengar ataupun baru pertama kali dengar, iaitu haiwan unta putih daripada zaman Nabi Allah Saleh alaihi salam. Dah dengar? Unta putih. Unta putih ni kisah dia, Nabi Allah Saleh alaihi salam diutuskan kepada kaum Samud. Ketika dalam usaha dakwah tersebut, Nabi Allah Saleh tunjukkan kehebatannya dengan mengeluarkan unta tu daripada celah-celah batu. Dalam celah-celah batu tu keluarlah unta putih, dan Nabi Allah Saleh berikan satu tanggungjawab kepada kaumnya untuk jaga. Dia suruh jaga, sebab dia akan keluar dalam satu ketika, balik nanti hendaklah dia tengok unta itu mesti dalam keadaan yang baik. Jadi kaum dia pun jaga kan. Tapi dalam satu ketika bila terlalu lama, mereka buat apa tuan-tuan? Mereka sembelih unta tersebut. Mereka buat kenduri. Balik saja, akhirnya Nabi Allah Saleh dia melihat untanya dah disembelih, dan turunlah bala kepada kaum Samud. Ini adalah dalam kisah, tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-A'raf, kisah Nabi Saleh ayat 73 hingga 79, dalam surah Hud ayat 61 hingga 69, dan surah Al-Qamar ayat 23 hingga 32. Itu kisah haiwan. Yang keempat, ini bawa tadi Nabi Saleh. Ini kisah yang popular, pernah dengar, haiwan juga, yang dia bertukar. Haiwan tu dia bertukar daripada satu perkara, dia tukar jadi satu benda lain. Ya? Apa tu? Kambing. Tongkat Nabi Musa alaihissalam, tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa ditukar menjadi ular. Kan zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ni dia bertemu dengan ahli sihir yang semuanya mempunyai sihir ular. Jadi Nabi Musa ni dia tak ada satu ilmu, dia nampak ada tongkat. Jadi Allah utuskan untuk campakkan tongkat tersebut, dan tongkat itu menjadi ular yang besar dan memakan semua ular-ular yang lain. Tak tahu ular tu daripada mana, Allahu a'lam. Itu antara haiwan yang tidak ada ibu dan ayah. Dan yang kelima, yang terakhir tadi ada saya dengar ni, kambing. Kambing biri-biri yang tercipta ataupun keluar hasil daripada sembelihan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kisah Nabi Ismail dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, adik-adik sekalian, salah satu nabi yang Allah angkat darajatnya hebat dan dirakamkan dalam Al-Quran paling banyak. Paling banyak. Ada lebih kurang hampir 200 ayat kisah tentang Nabi Allah Ibrahim. Kisah daripada dia muda, daripada kecil sampailah dia wafat. Ketika dia muda, dia bertemu, dia mempunyai cabaran dengan ayahnya pengukir berhala. Dan ketika dia berkeluarga pun cabarannya, tidak dikurniakan anak, sampai satu ketika bila dikurniakan anak tu pula hendak disembelih, sudahlah hampir nak disembelih, cabaran dia daripada kecil sampailah dia wafat penuh dengan cabaran. Dan hebatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini, ketika Allah utuskan ataupun Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim ini, tidak satu pun Nabi kata tidak. Ini salah satu bagaimana keimanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walaupun
apa yang diperintahkan oleh Allah itu satu perkara yang tidak masuk akal. Sembelih anak, bukan sembelih anak, Nabi Allah Ibrahim pun antara Nabi yang pertama yang sunat sendiri ketika umur 80 tahun. Nabi Ibrahim tidak pernah kata tidak, semua yes, semua saja dia terima. Itu hebat. Sebab itulah tuan-tuan, ini di antara beberapa kisah yang dirakamkan dialog di antara Yahudi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika soalan ketiga ditanya tersebut, Nabi dapat jawab, Ali dapat jawab, Umar ataupun Yahudi itu pun dia bertanyakan soalan tambahan. Ini tambahan. Tadi soalan tersebut aku bagi kepada Umar, tapi dijawab oleh Ali. Aku bagi soalan tambahan. Apakah soalan tambahan dia? Soalan tambahan daripada Yahudi, kalau dapat jawab soalan ini, Yahudi itu beritahu, kami akan masuk Islam dengan penuh keyakinan. Apa soalan dia? Soalan dia ialah nyatakan 6 orang pemuda yang mana tidur 309 tahun. Dia dapat jawab. Ingatkan soalan susah mana, rupanya boleh jawab. Apa jawapan dia? Pemuda Al-Kahfi, pemuda di Gua Al-Kahfi, pemuda sahabat Al-Kahfi. Sebab kisah pemuda Al-Kahfi ini bukan sahaja dalam Al-Quran, ada juga dalam agama lain. Mereka menceritakan tentang kisah pemuda ini. Mereka letakkan terus bilangan 6 orang, 5 orang pemuda. Tapi Al-Quran tak ada. Al-Quran hanya beritahu beberapa bilangan pemuda yang tidur ratusan tahun. Itulah. Bila dijawab begitu, Ali menjawab dengan penuh keyakinan, akhirnya Yahudi itu pun memeluk agama Islam. Jadi ini tuan-tuan, banyak kisah-kisah yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Dan kisah ini tuan-tuan, kalau ikutkan memang satu peristiwa yang luar biasa. Dan himpunan daripada kisah luar biasa yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, kemuncaknya Allah datangkan satu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa yang sangat luar biasa, yang barangkali mungkin dalam Al-Quran, ini boleh difikir dari segi akal. Barangkali ini mungkin kalau dia berlaku sebelum ini boleh terima. Tapi Isra' dan Mi'raj, peristiwa yang Allah rakamkan dalam Al-Quran ini, tak boleh terimakan tuan-tuan. Tak boleh terima. Bagaimana Nabi dalam satu malam boleh Isra' dan boleh Mi'raj. Bukan Mi'raj saja, patah balik pergi ke Masjidil Haram dalam satu malam sahaja. Bagaimana dari segi logiknya? Kalau fikir logik memang. Sebab itu bila Nabi sampai saja di Masjidil Haram dan Nabi bertanya dengan Abu Bakar, adakah kamu percaya? Abu Bakar kata apa? Kalau lebih daripada itu pun aku akan percaya ya Rasulullah. Ini dari segi soal akidah dan keimanan. Itu Abu Bakar diberikan gelaran As-Siddiq, yang membenarkan kata Nabi. Sebab tu tuan-tuan, dalam kehidupan kita, selain daripada kita hidup dalam keluarga, kita mesti mempunyai ataupun sekurang-kurangnya mempunyai sahabat yang boleh kita percaya dalam kehidupan kita. Peristiwa Isra' dan Mi'raj bukan sekadar Nabi di Isra' dan Mi'rajkan, bukan itu saja. Tetapi dalam pengajaran itu Allah meletakkan bahawa apabila diuji ni, kalau kita lihat kenapa Allah berikan peristiwa ini selepas daripada kematian Khadijah dan bapa saudaranya. Khadijah dan bapa saudaranya di antara insan yang paling percaya kepada Nabi. Bila mereka wafat, Nabi dah tak ada siapa dah. Nabi dah tak ada siapa. Ahli keluarga yang paling hampir dengan Nabi tak ada dah. Jadi ketika itu yang ada siapa? Sahabat Nabi.
Yang paling dekat dengan Nabi sahabat Nabi. Sebab itu bila berlaku peristiwa itu, Nabi jumpa dengan sahabat dia yang paling dia rapat, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar satu ayat tak ada pun ragu-ragu, dan dia terus percaya. Kalau jumpa tuan-tuan seorang sajalah kawan kita yang benarkan kita, kalau kita dalam keadaan macam mana pun, insya-Allah kita pegang dia, insya-Allah sampailah kita akhir hayat kita. Sebab itulah dalam peristiwa hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan yang pertama Nabi jumpa ialah Abu Bakar. Boleh saja Rasulullah nak bawa Umar ni tuan-tuan, seperti mana saya beritahu tadi, Umar ni antara sahabat Nabi yang paling berani. Dan Umar, Nabi bagi jaminan kalau ada Nabi selepas itu ialah Umar. Tapi bukan soal berani itu yang Nabi nak, tapi soal bagaimana yang membenarkan Nabi, membenarkan kata-kata Nabi. Dan bersama dengan Nabi susah dan senang Abu Bakar As-Siddiq. Umar dia boleh berdakwah, boleh berhijrah waktu siang. Dia pergi ke Kaabah, dia berkata, aku nak berhijrah sekarang. Siapa yang nak, kalau isteri dia janda, kalau nak anak dia tanpa bapa, tahanlah aku. Itu Umar. Tapi Umar tak pilih, Nabi tak pilih Umar, tapi Nabi pilih Abu Bakar, supaya Islam ini rasa susah dan senang. Jadi balik kepada kisah Isra' dan Mi'raj, saya nak mengambil apakah sebenarnya yang boleh kita ambil pengajaran daripada saya himpunkan kisah luar biasa, bagaimana kita meletakkan Isra' dan Mi'raj ini satu perkara yang hebat. Saya letakkan kepada tuan-tuan 10 perkara, 10 ibrah yang boleh kita ambil secara bersama pada malam ini, insya-Allah. Yang pertama, ayat yang saya baca pada permulaan tadi, iaitu berkaitan dengan perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Jadi yang pertama perkara yang kita nak kena ingat, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ialah berkaitan dengan institusi masjid. Ini tuan-tuan yang kita duduk rumah Allah ni, inilah permulaan kebenaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibenarkan, disaksikan melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj, melalui masjid. Jadi masjid ni apa tuan-tuan? Masjid inilah tempat pusat kekuatan ummah. Apa saja perkara nadi dalam masyarakat kita, pusat dia ialah masjid. Kalau tuan-tuan tinggal di kampung, tinggal di tempat, di taman ke, di mana-mana tempat, kalau masjid itu makmur, insya-Allah kawasan itu makmur. Jadi nadi yang pertama yang kita hendak hidupkan ialah masjid. Jadikan masjid ini bukan aktiviti hanya sekadar ritual, solat, lepas solat habis, tidak. Jadikan masjid ini sebagai pusat segala-galanya. Aktiviti majlis ilmu, dari segi tempat kumpulnya masyarakat, bukan sahaja golongan yang dah pencen saja, remaja, dewasa, semua pelbagai golongan mereka mesra kepada masjid. Jadikan masjid ini sebagai center. Buat apa saja aktiviti. Saya ingat ada setengah masjid tu dia buat playground. Dia buat playground, ada yang buat apa, indoor, tempat gusti, macam-macam. Kita pelbagai kan, biar masjid ni orang suka nak datang. Bukan datang budak-budak kita halau, tidak. Tapi mereka ni datang untuk nak, memang awalnya nak main, tapi lama-lama dia akan jatuh hati dengan masjid. Jadi masjid ni sebagai tempat kita nak
Bukan sekadar kita berhimpun kalau ada majlis malam ni. Jadikan dia sebagai satu perkara yang lazim dalam masyarakat kita. Datang, kan? Ada yang datang kadang-kadang kita bagi apa, ingat masa zaman Covid kita buat sumbangan, kan? Jangan masa Covid saja, kita teruskan bagi sumbangan kepada masyarakat, kan? Mereka suka datang. Ada kisah dulu, ingat tuan-tuan, ya? Ada seorang hamba Allah tu, dia datang, dia pergi ke surau, dia pergi ke masjid. AJK halau dia sebab apa? Sebab dia meminta sedekah, ya. Jadi dia rasa kecewa. Dia pergi mana tuan-tuan? Selepas tu dia pergi ke gereja, dia dapat sumbangan, dan dia dapat bantuan, dan akhirnya dia jatuh hati. Jadi kita risau mereka-mereka ini yang mana asalnya dia minat kepada agama, akhirnya kita jauhkan dia. Kita nak azan dulu je nak? Azan boleh, insyaAllah kita azan insyaAllah. Okay, wait tuan. InsyaAllah kita cepat sikit. Okay, ya. Ibrah yang pertama tadi berkaitan dengan masjid. Jadi tuan-tuan, kalau boleh jadikan masjid ni sebagai paling kurang pun sehari sekali kita jenguk ataupun kita datang, kan? Mungkin ada yang sibuk kerja dan sebagainya. Mungkin masa yang sesuai waktu maghrib isyak, kan? Kalau dapat boleh berjemaah, yang laki-laki lah, berjemaah 5 kali sehari tu alhamdulillah, ya? Okay, itu yang pertama. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, iaitu hadiah yang hebat paling tinggi sekali berbanding dengan hadiah yang lain yang Nabi dapat, ialah amanah daripada Allah berbentuk solat. Ibadah yang lain Allah hanya bagi dari segi wahyu sahaja, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tetapi amanah ataupun ibadah solat ini Allah kurniakan ataupun bagi pada Nabi di tempat yang paling tinggi, tempat yang paling mulia, dan dihadiahkan kepada Nabi. Inilah hadiah yang paling istimewa kepada Nabi dan umatnya. Solat satu ibadah yang Allah rangkumkan satu amalan yang cukup hebat. Dan kalau kita lihat Nabi-Nabi terdahulu, mereka ada ibadah-ibadah mereka tersendiri. Mereka ada ibadah solat dalam bentuk amalan mereka dari segi puasa. Akan tetapi solat yang Allah berikan kepada Nabi ini satu amalan yang tidak ada pada zaman para Nabi dan Rasul terdahulu. Ya, kalau kita tengok di umur Nabi Allah Adam AS 930 tahun, Nabi Nuh 50 tahun, 1000 tahun. Mana mungkin kita boleh mengikut
dari segi umurnya, ibadah sepanjang masa pun, sepanjang hari pun takkan sama. Tapi Allah berikan kualiti dalam ibadah, ya. Jadi Allah impunkan ibadah-ibadah yang paling hebat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Dan solat ini bukan sekadar ritual, ia merupakan amalan para malaikat. Ketika Nabi dibawa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi melihat naik ke langit pertama sampai langit ke-7, Nabi melihat para malaikat dengan ibadat-ibadat mereka tersendiri. Ada yang malaikat yang qiyam selama-lamanya, ada malaikat yang rukuk selama-lamanya, ada malaikat yang dalam keadaan sujud. Bila bertemu dengan Nabi, mereka memberi salam kepada Nabi dan mereka sujud selama-lamanya. Apa yang dibuat oleh para malaikat itu, Nabi melihat satu keindahan. Alangkah baik amalan ini boleh dijadikan sebagai amalan. Tapi Nabi tak suarakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah ni Maha mendengar. Apa yang Nabi inginkan itu Allah himpunkan dalam satu amalan yang dipanggil sebagai solat. Hebat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh kita jangan sekali-kali tinggal solat. Lewat solat macam mana pun tu tak buat. Sebab ibadah yang paling agung, amanah yang paling tinggi, dan amalan yang paling hebat dibuat oleh para malaikat. Kalau boleh jangan tinggal, jaga, buat dengan sebaik-baiknya. Jadikan ibadah solat yang paling berkualiti. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah berikan satu hadiah yang paling hebat, iaitu solat yang dikurniakan di langit. Ibadat lain bukannya tak bagus, kan? Puasa, zakat dan sebagainya. Tapi nak kata solat itu perkara yang perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji, barulah diberikan satu nikmat. Ujian Nabi sebelum Nabi Isra, Nabi kematian Khadijah dan bapa saudara Abu Talib. Nabi dalam keadaan sedih, dan tahun itu digelar sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi sedih, Nabi tak ada siapa yang boleh dipercayai. Akhirnya Allah bawa Nabi dalam satu perjalanan, memberikan kegembiraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa moral tuan-tuan? Moralnya ialah kita dalam keadaan kita ni manusia diuji pelbagai cabaran, pelbagai ujian. Ada masa ketika kita diuji, kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan pelbagai lah. Jadi bagaimana kita nak merawat kesedihan kita? Allah bagi satu penawar. Bukan Allah suruh kita pergi Majlis Aqsa tu, pergi ke Mi'raj, bukan. Allah nak beritahu kegembiraan Nabi Allah gembirakan dalam perjalanan tersebut, dan diberikan hadiah yang paling istimewa untuk menggembirakan Nabi, iaitu apa? Solat. Kita sedih tuan-tuan, solat. Itu cara dia. Zaman sekarang ni panggil apa? Healing. Nak bawa diri, nak pergi tempat-tempat yang nak meriliskan kegusaran. Pergilah panjat bukit ke panjat gunung, dia dah panjat apa semua, tak hilang juga. Rupanya apa? Hati dia tu masih lagi belum betul-betul bersih ataupun suci. Sebab apa? Tak rawat hati dia betul-betul. Cara rawat dia ialah dengan bertemu dengan Allah, solat. Rawat hati. Rawat hati ni dengan cara pemilik hati tu Allah, jumpa dengan Allah. Sedih bukan dalam keadaan susah saja, kalau boleh sepanjang masa. Tapi nak kata dalam sedih pun jaga ibadah kita, solat dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Di sini melihat bagaimana Nabi diangkat sebagai pemimpin kepada para Nabi. Ramai para Nabi, 240,000 Nabi dan himpunan 313 Rasul dihimpunkan, dan Nabi menjadi ketua, memimpin. Ini melihat sebagai apa? Sebagai Nabi SAW sebagai pemimpin yang menjaga amanah dan berikan tanggungjawab, supaya nilai pemimpin itu mesti ada dalam diri kita. Lepas tu sebagai seorang Islam, nilai qawwam itu mesti ada dalam ciri seorang pemimpin. Kekuatan dalam diri kita. Sebab tu utamanya orang lelaki ni tak boleh lemah. Ciri qawwam ni, kalau sedih, jangan sedih lama-lama. Sedih tu kena ada pengubat dia. Jangan jadi lembik, jangan jadi apa, layan perasaan. Jadi tegas, jadi kuat, supaya apa? Supaya kita boleh memimpin. Waktu Islam ni mestilah seorang yang kuat, al-qawiyul amin, mestilah kuat dan beramanah. Jadi ciri yang ada pada Nabi dalam keadaan sedih, terus Allah ubat Nabi, mestilah kuat dan diberikan tanggungjawab yang besar. Tu nak jadi orang yang hebat. Yang kelima, Allah memberikan satu perkara. Ada perkara yang kita boleh berfikir secara logikal, akal kita, logik akal kita. Ada perkara yang hanya Allah sahaja yang tahu. Wallahu a'lam. Maknanya apa? Maknanya pemikiran kita ni terhad, tuan-tuan. Limitasi kita. Kita ada perkara yang kita boleh fikir, oh ini kita boleh selesaikan masalah. Ada perkara yang satu ketika kita serah segalanya kepada Allah. Contoh dalam Al-Quran, ada ayat yang boleh kita tafsirkan dan ada ayat yang tak boleh ditafsirkan. Contoh ayat Alif Lam Mim Yasin An-Nun, semua itu wallahu alam, Allah yang maha mengetahui. Ada perkara yang kita boleh fikir dan ada perkara yang kita serah segalanya kepada Allah. Sama juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau fikir logik, mana boleh, tapi kun fayakun, Allah boleh adakan dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, luar daripada pemikiran kita. Yang seterusnya, peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga menguji dari segi keimanan. Bagaimana ketika itulah Nabi dapat mengenal pasti orang yang betul-betul percaya dan Nabi, dan ada orang yang menolak ajakan Nabi ataupun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang percaya akan terus bersama dengan Nabi, yang tak percaya dia akan menganggap Nabi ni majnun, gila dan sebagainya. Memang ada dalam masyarakat kita ni, ada masyarakat yang suka ataupun lebih percaya perkara-perkara yang tidak benar, yang tidak benar ataupun yang tidak diberikan satu perkara yang sahih. Zaman sekarang macam tu, suka perkara-perkara yang viral, tanpa diselidik. Tapi perkara yang sahih dalam Al-Quran, mereka suruh fikir dulu ataupun nantilah. Sedangkan itu memang termaktub dalam Al-Quran dan memang ada bukti. Jadi apa saja perkara, hendaklah kita kembali kepada Allah dan Rasul. Yang penting kita dapatkan kesahihan, kita tabayyun dalam satu perkara, dan ada satu perkara yang kita nak serahkan yang bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, bagaimana kita melihat bahawa perkara yang paling hebat hasil daripada Isra dan Mi'raj ini, Allah himpunkan peristiwa yang hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat, diperjalankan dalam satu perjalanan dan diangkat ke langit, dan seterusnya diberikan hidayah ataupun diberikan hadiah yang paling hebat, iaitu salat,
Allah kurniakan semua ini sebab apa? Inilah yang dipanggil sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah ini tidak datang hanya sekadar dari segi amalan, ya. Ada orang dia nak beribadah sepanjang masa, dia nak puasa sepanjang masa, dia tak nak kahwin sebab apa? Dia nak beribadah dan sebagainya. Tapi Allah kata apa? Kamu akan masuk syurga aku dengan rahmat aku, bukan dengan ibadah, bukan dengan amalan. Sebab apa? Peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah kurniakan ibadah, solat, dan Allah kurniakan satu lagi, iaitu dari segi hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia ni ialah dengan ikatan solat tersebut, Allah berikan satu lagi ikatan manusia itu dari segi kebenaran dan kepercayaan. Kalaulah Nabi berdakwah berkaitan dengan solat ini dapat daripada langit, kalau semua sahabat Nabi itu tak percaya, maka gagallah dakwah Nabi. Tapi disebabkan Nabi dah berdakwah 13 tahun, ditanamkan dari segi akidah, akhirnya ada sahabat Nabi yang semakin kuat iman dia dan semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hubungan dengan Allah dari segi ibadah, dan hubungan dengan manusia mesti kita kena jalinkan. Dan kita ambil pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, bukan saja Allah datangkan dari segi ibadah semata-mata, ya? Ada orang melihat kita ni masuk syurga dengan ibadah semata-mata. Tapi sebenarnya Allah nak bagi satu lagi signal bahawa hubungan kita dengan manusia pun kena jaga. Hablum minallah dari segi ibadah solat. Tapi satu lagi hubungan yang Allah nak kita jaga dalam rahmat Allah ini ialah hablum minan nas, yang hubungan dengan manusia. Kalau kita ni di kampung tuan-tuan, mungkin kita di kampung ni lah, mungkin dari segi hubungan jiran tetangga tu masih kuat lagi. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke bandar, pergi ke bandar-bandar besar, duduk di taman, duduk di rumah flat, rumah yang barangkali mungkin kita jumpa barangkali mungkin setahun sekali, tak menegur jiran dan sebagainya, bagaimana kita nak menjalinkan hubungan hablum minan nas itu sendiri? Itu hubungan dengan jiran, hubungan dengan keluarga, mak ayah kita, adik-beradik kita. Allah nak meletakkan bahawa hubungan mereka ini ataupun jalinan antara rahim ini, silaturahim ini mesti dikuatkan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat melihat ramainya orang memenuhi waktu maghrib dan isyak, jadi Allah berdoa kepada malaikat, berdoa kepada Allah, ya Allah, berkatilah mereka ini. Dan Allah katakan apa? Mereka ini akan diberikan pengampunan selagi mereka tidak mengamalkan dua perkara. Yang pertama, kufur, selagi tidak kufur kepada Allah. Dan yang kedua, selagi mana mereka tidak memutuskan silaturahim. Jadi tuan-tuan, jaga hubungan sesama manusia, dan yang paling penting hubungan dengan keluarga, silaturahim, hubungan dengan mak ayah kita, hubungan dengan ahli keluarga kita dan sebagainya. Jadi ayuh, insya-Allah, mudah-mudahan Isra' dan Mi'raj ini memberikan satu dimensi kepada kita bahawa Allah memberikan peristiwa yang hebat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Tetapi Allah memberikan mesej kepada kita untuk kita teruskan pengajaran ini, bawa pengajaran yang syarat ini untuk kita kuatkan kita punya akidah kita, hubungan kita, hubungan kita dengan Allah, dan dalam masa sama hubungan dengan manusia. Yang mana yang hadir pada malam ini, jadikannya sebagai satu
titik tolak untuk kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang hadir ini, insya-Allah Allah berikan hati-hati mereka ini didorongkan rasa sayang kepada Allah dan Rasul, dan kita bawa mesej ini di luar untuk kita berikan. Inilah sebagai satu hadiah yang Allah kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiah yang paling indah, iaitu Allah kuatkan kekuatan Nabi dengan solat, dan Allah kuatkan hati Nabi dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Mudah-mudahan insya-Allah Isra' dan Mi'raj dapat memberikan satu lagi nilai tambah dalam diri kita untuk kita meneruskan kehidupan kita dalam di rumah Allah dan meneruskan kehidupan kita seharian. Allah alam. Rasanya itu saja daripada saya. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala kelemahan datang daripada saya, hamba yang hina. Mudah-mudahan bulan Rajab ini sebagai bulan yang memberikan satu kekuatan kepada kita, persiapan kepada kita. Kita doakan supaya kita sampai pada bulan Ramadan Al-Mubarak, yang kita doakan yang memberikan 1001 kerahmatan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku likulli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa ya aziz ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.